Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Diriwayatnya akan Annal Junaidah. Annal Junaidah ialah kena kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Dia kata qaddasallahu sirrah. Qaddasallahu sirrah ini sebagai doa lah. Maknanya mudah-mudahan membersih oleh Allah Ta'ala sirrahu bermakna qalbi lah. Mudah-mudahan membersih oleh Allah Ta'ala akan hati. Hati bagi Syekh Junaid Al-Baghdadi. Habis di situ dah. Dia kata gana diriwayat Syekh Junaid mudah-mudahan menyucikan hati ru'iyah. Dilihat akan dia jumlah khabaan. Ru'iyah dilihat akan dia akan Syekh Junaid Al-Baghdadi ni. Ta'alluqnya dilihat fil manami di dalam mimpi. Maknanya orang soleh-soleh ni berlakulah mimpi-mimpi lah kalau orang zaman dulu. Jadi orang mimpi ba'da mautihi, kama dia daripada matinya, mati bagi Junaid Al-Baghdadi. Lepas daripada mati Syekh Junaid, orang pun mimpi. Makna orang mimpi tu pun kena kepada orang yang soleh juga. Sebab kalau orang biasa-biasa, bagaimana nak mimpi kelas orang demo ni? Ada. Faqila lahu, maka ditanyalah baginya bagi Syekh Junaid. Mana orang yang mimpi tadi tanyalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itulah. Panjang lagi lah jalan dia lah bro. Lepas tu dia kata lagi mal khabar, boleh kita i'rab ma mubtada, khabar boleh kita i'rab ma khabar muqaddar, khabar mubtada muakhkhar. Dia panggil istifham. Tempat istifham ni boleh i'rab kita. Mana boleh kita i'rab mal khabar, apa khabar mula ialah khabar. Dan boleh kita i'rab gini mal khabar, ma tu khabar muqaddar, al khabaru mubtada muakhkhar. Bahasa Melayu kita panggil gini, bila orang ni mimpi temu Syekh Junaid, orang ni tanya kata gapo khabar yang mula ni. Lepas pada dia mau mati ni betul tak? Gapo nama hati dah ni? Ya Abul Qasim. Abul Qasim ni orang panggil kunyah bagi Syekh Junaid tadi. Tu kunyah dia. Ya namanya Junaid bin Muhammad bin Muhammad. Orang panggil Qasim ni sebagai gelar dia. Dia panggil kunyah. Dan Abu Qasim ni ya khilah ulama. Khilah ulama lagu mana? Khilah ulama. Khilahnya ulama duk kata kalau lah di zaman Nabi masih hidup, haram tu muafakat ulama lah nak gelar Abu Qasim. Tapi ketika Nabi kita wafat dah tu ulama kata khilah tu teh. Boleh gelar kata tak boleh gelar. Sebabnya kok jadi tak boleh gelar dengan Abu Qasim tu kerana tasyabuh ketika Nabi ada. Bila Nabi sudah wafat dah nak gelar dengan Abu Qasim tak apa dah. Atau lafaz Abu Qasim, Abu Qasim. Abu Qasim ni kalau di atas Nabi kita kerana anak sulung nama Qasim, maka dia gelar Abu Qasim. Syekh Junaid ni wallahu a'lam. Aku anak sulung ya Qasim juga aku wallahu a'lam. Deh. Orang gelar dia. Qala berkata la ya Junaid ai fil jawab lah. Mana Syekh Junaid pun kata pada jawab. Dia kata gana Tahat tilkal ibarat. Tahat tilka ibarat. Fatimah. Tahat maknanya telah binasa. Tilkal ibarat oleh segala pertuturan, segala percakapan. Tengok sini. Yakni
segala ilmu yang zahir yang aku duk belajar, yang aku duk mengajar ni tidak ada faedah. Soalan gitu. Maksud dia gitu. Tahat tilkal ibarat ni, binasa segala ibarat percakapan. Maksudnya segala ilmu yang zahir yang aku duk belajar dan aku duk mengajar tidak ada faedah. Tu syarah. Maknanya bukan seni. Dalam orang duk mengajar pun belum tentu lagi ilmu tu ada faedah, tak ada faedah. Tak. Kadang-kadang mengajar ni dia mau kata sedap. Sedap bagi orang dengar, tapi belum tentu masuk dalam hati orang hok je royak tu. Apa lagi tak? Supaya kita kata kita boleh mengajar malam ni firak bak sabar, tapi belum tentu lagi kita boleh sabar seperti kita mengajar. Tu dah. Supaya kita kata lah. Apa lagi? Ujuk. Kita nak mengajar jangan ada sifat ujuk di dalam hati, perasa kita coba. Tapi belum tentu lagi kita tak ada ujuk dalam hati. Takut orang yang duk kata tu ada di mulut, tak ada di mulut, tapi hati lebih ujuk daripada orang dengar. Tengok sini dah. Sebab ibarat ni payah. Wa faniyatil kal isyarat, dan telah binasa rusak habis segala isyarat-isyarat. Tak segala isyarat-isyarat rusak habis. Yakni segala ilmu batin pun rusak juga. Wa faniyatil kal isyarat, yakni segala ilmu batin pun rusak juga. Zahir pun rusak, batin pun rusak. Gitu. Bila lagu tu? Wa ma nafa'ana illa ruqai'atun. Ibarat ya tu. Kalau tahat tilkal ibarat tu kena kepada ilmu zahir oleh luar. Kalau faniyat tilkal isyarat, yakni isyarat di dalam hati, yakni ilmu batin. Yakni zahir batin, bila aku mati ni seolah kata tak ada faedah lah. Wa ma nafa'ana ma nafiyah, dan tiada memberi manfaat akan kami, Syekh Junaid kata. Fa'i bagina illa ruqai'atun, malaikat oleh beberapa rakaat. Ruqai'at tu dia guna apa? Dia guna dengan sirat tasbih. Malaikat sikit sangat je beberapa rakaat hok jadi manfaat. Tu seolah kata dia panggil sirat tasbih. Seolah kata malaikat sedikit benar je beberapa rakaat ada faedah bagi. Gapo hok boleh faedah dia kata sini. Rakaat beberapa rakaat yang sifat pada rukaiat. Beberapa rakaat yang rakaat yang telah rokok oleh kami akan rukaiat ni. Rokok taluk fi jawfil laili, pada tengah malam. Maksud tu bik gano. Hok ada faedah ngotinya ialah beberapa semaya aku boleh semaya di waktu malam. Tak nampak tak? Maknanya kalau kita tengok sini, Syekh Junaid ni jogoyak kata, hak duduk kecek siari, hak duduk isyarat kebaik ke siari tu tak ada manfaat berlaku. Seolah bagi Syekh Junaid. Hemalat tahat tilkal ibarat, telah sia-sia binasa segala percakapan. Mana percakapan hak nampak rupa baik siari tu pun tak pakai kali. Wa faniyat tilkal isyarat, dan binasa isyarat. Tengah tu kata isyarat situ kena kepada ilmu batin ataupun kena kepada isyarat zahir tunjuk baik. Betul. Mana semua ni tak ada faedah lah. Malaikatnya dia kata bezu ialah sedikit daripada 2 rakaat hak semaya di tengah malam. Ni nak oyak kata lagu mana? Nak oyak kata lagu mana? Nak oyak kata dalam ikhlas nak boleh kata amal ni. Nak boleh kata amal hak betul-betul ikhlas ni.
nampak zahir perkataan Syekh Junaidah ini kena waktu tengah malam. Waktu tengah malam pula baik. Di waktu yang orang tak ada. Barulah ada manfaat semua. Kalau waktu tengah hari, sibuk dengan orang. Kalau waktu tengah malam pun, kalau orang duk tidur, tak tidur lagi pun tak ada manfaat juga. Kena waktu kata orang tidur, waktu senyap kita semayang. Ini apa? Ini Syekh Junaidah Al-Baghdadi kata. Tengok sini. Habis di situ lah. Ya rokakna situ, ya masuk dalam bab. Tak. Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Masuk ada sawi banyak. Masuk dalam bab min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Makna Syekh Junaidah kata malaikat telah rokok kami. Maksudnya telah semaya. Sebab apa? Sebab rokok itu setengah daripada syarat rukun bagi semaya. Syekh Junaidah tak ada banyak kata ya semaya. Syekh Junaidah kata ya banyak kata ya rokok. Masuk dalam bab min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Kerana apa? Setengah daripada juzuk semaya itu ialah kena kepada rokok. Maka tidak sah semaya malaikat dengan rokok. Padahal semaya itu bukan kena rokok saja. Kena ada yang tidak, kena ada duduk antara sujud, kena ada sujud, kena ada tasyahud. Nampak tak bezira? Nampak? Nampak tak bezira? Jadi bila kita mengaku kepada jalan yang tasawuf sini, orang panggil tasawuf syariat, tasawuf zahir. Tasawuf batin ni supaya mulut ngaji kita ikam. Minhajul Abidin kita ikam, Durun Nafih, Murtabak 7 tu yang panggil tasawuf nak kita hakikat. Ni yang panggil tasawuf zahir. Tasawuf zahir pun dia goyak sini kepada kita. Bercakap baik zahir tengah hari, isyarat kebaikan tengah hari pun tak ada manfaat tu. Payah tu. Ngorok. Lebih-lebih nisbah sebuah kita kau jauh lagi lah nak banding dengan dia. Lagi so. Lagi. Dia. Ayyuhal walad. Boleh kita guna dengan ya ayyuhal walad. Ayyu tu boleh kita buat sebagai munada pada ya. Tu haraf tambih untuk jaga-jaga. Al-waladu tu sifat pada ayyu. Maknanya, kanak-kanak mana jaga-jagalah kanak-kanak. Dia ada pesan kita ni besok. Dia ada pesan ni. Dia katakan, la takun minal a'mali muflisan. Allah. Dia kata, la nahidah. La takun, jangan jadilah engkau minal a'mali daripada segala amal-amal ni. Istilahnya ialah muflisan, orang yang muflis, orang yang apa-apa di akhirat. Jangan jadi daripada amal-amal ni daripada orang yang apa-apa, orang yang bingkrak di akhirat. Moga asal mana muflis ni? Orang yang tidak ada harta lah, tak orang panggil muflis ni. Nabi kata jangan menjadi orang muflis di akhirat nanti. Maknanya tak ada amalan, orang panggil orang sesak amalan. Bila lagu tu dia? Wala. Wala tak balik pada minal a'mal. Lam tauqif pada la takun. Wala ay la takun, jangan adalah engkau ni pula minal ahwali daripada segala kelakuan ni. Tak. Dia katakan khalian, orang yang kosong, orang yang sunyi. Khalian, orang yang kosong, yakni orang yang sunyi. Maksud sininya, yakni sifat-sifat hati sentiasa memandang kebesaran Allah Ta'ala. Yang jadi tidak ada situlah maksud kita. Asal mana ahwal ni. Ingat ada ahwal sini dia panggil ahwal dalam ilmu tasawuf. Bukan ahwal tu kita duk ngaji kelakuan zahir. Ahwal makna apa ahwal? Kita dah ambil dia ahwal sini. Itu dia ni. Ahwal ni sifat-sifat hati. Ahwal ni yakni sifat-sifat hati. Sentiasa memandang kebesaran Allah Ta'ala dan redha dengan qada Allah. Itu ahwal. Ahwal ni yakni sifat-sifat hati. Sentiasa memandang kebesaran Allah Ta'ala dan redha dengan qada Allah. Itu ahwal.
Betul nak apa betul deh? Awal. Anda betul deh. Dan merasa kesalahan diri. Berasa gitu. Dan merasa kesalahan diri. Dan sentiasa ingat bahawa Tuhan sedang melihat. Payah. Dan sedang ingat. Dan sentiasa ingat bahawa Tuhan sedang melihat. Boleh tak? Boleh tak? Dia tak? Sama sekali lagi. Yakni jangan engkau kosong hati engkau daripada sifat yang terpuji. Mana kita? Itu maksud dia. Yakni jangan engkau kosong hati engkau daripada sifat yang terpuji. Itu maksud dia macam ni. Makna maksud kata la wala minal ahwali khaliyah ni, jangan engkau kosong hati daripada sifat terpuji. Maksud dari hati kita tu jangan jadi kosong sifat baik. Dia kosong sifat baik, mesti ada sifat jahat. Di situ. Ni pesan Imam Ghazali. Wa yatayaqqana. Wa yatayaqqan. Apa? Lu surat besar. Tak ada surat besar sini dia. Tak ada surat besar. Surat besar tu mana sini? Tak ada surat besar. Balik air. Ambil surat ni. Ini boleh. Ini boleh. Dia nak kena. Tak ada. Ini nanti kita beli esok. Ada dia ada mana. Wah, kita tu gana Wa tayakkon kau kita. Amat. Malam-malam. Wa tayakkon, dan hendak engkau yakin annal ilmal mujarradah, akan bahawa ilmu semata-mata sunyi daripada beramal. Itu maksud itu. Annal ilmal mujarradah, hendak akan yakin akan bahawa ilmu semata-mata sunyi daripada beramal. Mungkin yakin lah. Kata ilmu semata-mata hak sunyi daripada beramal. Mungkin yakin. La ya'khuzul yada. La ya'khuzul yada. Tiada boleh memegang jumlah khabar. Tiada boleh memegang lah ia. Tiada boleh mengambil ia ilmu semata-mata. Al yada akan tangan. Yakni. Buat gini. Yakni. Ilmu yang tidak beramal itu tidak boleh tolong kita di akhirat. Yakni ilmu yang tidak beramal itu tidak boleh tolong kita di akhirat. Itu maksudnya. Maksud kata lagu mana? Maksudnya kalau kita semata-mata belajar tapi kita tidak buat amal dengan ilmu yang kita belajar, ilmu tu tak boleh pimpin tangan kita tu di akhirat. Mana ilmu tu tak boleh tolong kita bawa kepada syurga. Itu maksud bagi Imam Ghazali. Mana kalau kita nak ilmu tu boleh pimpin kita pergi kepada jalan syurga, mana ilmu tu kena beramal. Sebab kalau kita tengok habis surah, orang tua-tua dulu kalau tengok kita kat rumah je taklah banyaklah mana. Tapi kalau beramal ya Allah kita lah. Jalan nak baju kata. Biarlah dulu. Kita orang tua dulu tidaklah banyaklah mana. Tapi kalau beramal ya Allah. Sebab kalau fit biasa ngaji dari kita Azkar Manawawi. Manawawi ada besar tu. Jadi kalau lah mengaji satu bab ko, satu amalan ko, satu sunat ko, maka saya dia buat selama hidup tu sekali supaya masuk dalam bab mu belajar dan mu beramal. Maka ilmu tu akan pimpin mu di akhirat. Sebab apa? Sebab mu tidak kena dakwa tentang masalah kata belajar tidak beramal. Dalam kita Azkar Manawawi tu dia ingat lagi. Mana kalau bahas itu, kalau bakning lah, bezurah, bakning, kita nampak macam kena orang dakwah. Kena dakwah. Dia belajar sunat wudhu, dia buat sunat wudhu. Dia belajar sunat tahajud, dia buat sunat tahajud.
Dia belajar sunat isyraq, dia buat sunat isyraq. Dia belajar sunat duha, dia buat sunat duha. Dia belajar sifat ikrar, dia buat ikrar. Ada orang dakwah dia buat. Kita belajar, lepas tu lipat, tak tambah lagi. Bila pula dia buka, tanya nak mengajar. Dia buka. Itulah, jauh sikit lah kita nak kalau di sini. Misaluhu bermula misalnya, misal mana? Al-ilmal mujarrada la ya'khuzul yada. Misal kata ilmu semata-mata dia tidak boleh tarik kita bawa kepada syurga. Lau kana ala rajulin fi barriyatin asyaratu gapo tu asyafin ko indiyatin. Ni dulu ni. Tengok dulu deh. Mana boleh payah dia. Lau kana ala rajuli. Jadinya ala tu tak boleh masuk khabar kana. Asyaratu tu isim muakhir bagi kana tu. Tiga ibarat ni. Mau dah. Dia katanya payah lau kana ala rajuli, jikalau ada dah di atas seorang laki-laki, fi barriyatin, di dalam darat teh. Seorang laki-laki ni dia duduk di kawasan darat teh. So, salah. Baca dulu. Ada apa? Asyaratu asyafin hindiyatin. 10 pedai yang bahasa India. Asyaratu asyafin hindiyatin. 10 pedai sifat pada pedai. Pedai yang hindiyatin ay mangsubatin ilal hindi. Yang dibangsa kepada Hindi. Yakni ginilah. Pedai Hindi ni di zaman musannif pedai yang paling kukuh sekali. Itu ya isyarat kepada 10 pedai Hindi. Yakni pedai Hindi ni, pedai India di zaman musannif ni pedai yang paling kukuh dan tajam. Itu isyarat dia. Ma'a aslihatin ukhra, serta senjata-senjata yang lain. Serta senjata-senjata lain. Baca dulu. Wa kana ar-rajulu, walahal adalah seorang laki-laki ni syuja'an, ialah orang yang berani. Wa kana ar-rajulu, dan adalah seorang laki-laki sana syuja'an, orang yang berani. Wa ahlal harbi, atas balik syuja'an, dan ahli perang. Orang berani, ahli perang. Fahamala alaihi, fahamala alaihi, maka menanggung dan menerkam alaihi ala rajul tadi faedah asadun azim, oleh singa yang besar, mahibun, lagi pula hebatnya singa. Sifat kedua, fama zannuka, maka apa yang engkau nak sekut. Maka apa yang engkau nak sekut. Makna lagu mana tu? Alif klik. Klik. Alif nak ngajar. Dia kata tak kira rasa pelik. Orang ni ada 10 pedai hak tajam daripada Hindi. Dia pula orang berani. Lagi pulaknya ahli perang. Datang kena tu kepada imam sah.
Tak ke 10 pedih tak ni tu tak boleh mempertahankan dia langsung. Tu kali dia kata situ. Nampak tak? Tengok. Tengok situ dia kata. Nampak bercara? Tak ke 10 pedih tak ni tak boleh tu ke langsung. Tengok. Tak. Mana sini ni? Kita dah ambil sikit gini dah. Kita dah ambil sikit. Dah ambil pada kata asyaratu asyafin hindiyatin. Habis. Tak. Maka di sini isyarat begini. Maka di sini isyarat kepada ilmu yang kosong daripada amalan. Maka di sini isyarat kepada ilmu yang kosong daripada beramal. Walaupun ilmu itu sangat berharga dan nilainya tinggi. Walaupun ilmu itu sangat berharga dan nilainya tinggi. Boleh tak? Tetapi tidak berguna kalau tidak beramal. Nanti isyarat kan? Nampak lagi tak? Tapi tidak berguna kalau tidak beramal. Mana kalau nisbah nilai ilmu ni tinggi, tapi dia tidak beramal, tak jadi apa. Seolah kata walaupun pedih mari pada India tak India. Kalau kau duduk dalam sarung tak ada waktu ubik, tak ada jadi apa. Ibarat dia. Bahaya kata lagi. Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu anu bila istimaliha au darbiha. Tu tengok. Hal tadfa'u aslihat. Adakah dapat menolak oleh senjata-senjata tadi? Syarrahu akan kejahatan asal lebih rupa. Adakah tak boleh kau? Alat jatuh 10 bila tadi nak tolak singa seko. Anhu daripada rajul tadi. Menolak taluk. Bila istimaliha dengan ketiadaan guna asliha au darbiha atau balik pada istilah ataupun ukur bagi asliha. Jalan kena. Nampak ni ayat atas lagu mana? Ayat atas. Kalau ada 10 pedih hok tajir, orang tu ahli perang. Tapi kalau pedih duduk dalam sarung, tak ada dia apa dia rimah mari terkeh. Yang guna pedih tu waktu baik. Barulah rimah tak mana masuk dekat. Supaya juga kalau ada ilmu tapi tak ada beramal dengan ilmu, supaya pedih dalam sarung. Ada ibarat dia ibarat dia kata. Supaya pedih dalam sarung. Maksudnya kan? Kalau seorang itu ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu, maknanya syaitan mari menerka dia tu tak ada apa-apa, dia tak boleh tepi. Itu ibarat dia tu. Syaitan mari menerka seorang yang ada ilmu tadi tu, ilmu dia tak boleh tepi sebab ilmu dia tidak beramal. Kalau seorang sana ilmu boleh tepi dengan sebab tilik kepada ilmu yang beramal. Kita pernah dengar apa-apa, dengar apa buat banding gini sini apa. Bandingnya ilmu orang beramal atau beramal tu, asadun tu ialah menepati syaitan. Singo tu menepati syaitan. Beramal tu menepati penepih daripada syaitan. Nampak? Jadi seolah kata syaitan tu nak masuk tipu tu tak boleh, ilmu sudah ada, amal pun ada. Cukup dekat. Tu ahli perang, ilmu dah ada. Pedih tu sebagai beramal, mana syaitan tak masuk dekat. Tapi kalau ilmu tu ada, tapi pedih tu tak ada untuk nak sekat daripada syaitan, maka syaitan akan mari seperti tu. Dia ingat bapa mengajar dulu. Benar sabar dah. Tengok sini. Wa minal ma'lum. Dan setengah daripada perkara yang maklum. Min ta'lim hazul khabar muqaddam tak ada. Annaha bahwasanya nyo aslihah pedih tadi.
La tadfa'u, tidak jumlah khabar, tidak boleh menolak ia pedih illa bitahriki, malaikat dengan bergerak. Tak kira tu duk selo pedih ke perang dengan singa diri. Jalan dah beza. Tak ada pedih duk perang dengan singa diri kalau tu duk selo. Supaya kan. Wa dharbi atau li tahriki dah buku. Fakaza ay karrajulil mazkur. Fakaza ay fakar rajulil mazkur. Maka begitulah. Fakaza dia ay fakar rajulil mazkur. Itu laki-laki. Oh sedap aku Datuk ni kata. Lau qara'a rajulun. Dia sana kita lah. Lau qara'a rajulun, jika anda membaca oleh seorang laki-laki mi'ata alfi mas'alatin. 100,000 masalah dia baca. Kalau kita buat ni habis Fathul Qori. Jikalau habis dah satu Fathul Qori, dalam Fathul Qori boleh buat amal ni. Dia lah. Nampak dia boleh buat. Subuh dia duduk bel. Orang lain berok belakang. Dia duduk bel. Jikalau baca oleh seorang laki-laki 100,000 masalah. Masalah saya ilmiyatin ay mansubatin ilal ilmi, yang dimaksud pada ilmu. Dia baca 100,000 masalah. Dia baca. Wa 'allamaha, dan mengajarlah ia. Dia rujuk akan alfi masalah tadi apa? Mi'ata alfi masalah. Dia mengajar ke pula. Mana dia baca, dia ajar ke. Wa ta'allamaha, dan belajarlah ia. Ya rajuha akan mi'ata alfi. Maknanya dia duk mengajar, dia duk belajar tu 100,000 masalah. Banyak ni. Tapi yang wawlah. Walam ya'mal biha. Padahal tidak beramal ya raju biha dengan mi'ata alfi. Dia belajar, dia mengajar. Tapi dia tak beramal. Tu dia. Jawab pada lau tadi. La tufidu, tiada memberi faedah lah ia 100,000 masalah. Akan rojo tak dengar illa bil amali, malaikat dengan beramal. 100,000 duk belajar tu tak ada faedah, malaikat dengan beramal. Ni payah ni. Nak ngaji pun dia kena beramal. Sebab orang dakwah yang kata gini, orang dakwah kata fadha'i dengan masa'i ni tak boleh bercerah. Fadha'i ni fadilah, belajar bab fadilah. Masa'i ni masalah. Bila kita tahu kena buat. Macam ni. Kalau bizullah. Payah ni nak buat. Ni kena atas kepala kita belakang dah kan. Wa misluhu, lagi sikit lagi. Wa misluhu ay mislu al-ilmil mujarradi anil amal. Wa mislu ay mislu al-ilmil mujarradi anil amal. Tawak jilah. Tasam ni payah sikit. Dan bermula umpama al-ilmi mujarradi anil amali. Ilmu hak sunyi pada beramal. Aidan juga. Dia buat perbandingan ilmu hak tak ada beramal. Lagu mana? Dia kata gini. Tengok deh. Dia katakan deh. Fatimah. Aidan aikal misalis sabiki, seperti misal yang dahulu, ataupun kama marra minal misal. Lau kana li rajulin, jika ada bagi seorang laki-laki hararatun ni orang panggil apa, kepanasan demam lah. Hararah, panasan demam. Dalam keadaan duduk demam yang terpanas. Wa maradun, dan sakit yang safrawiyun, yang bahasa safrawi. Mana al-mansubun ila safrawi, yang bahasa safrawi. Dia panggil yang bahasa kepada safra ni mana kuning lah, penyakit kuning. Penyakit kuning. Ada orang demam, patu pula saya sakit tu jadi kuning tubuh dia. Boleh. Yakunu ilajuhu, adalah cara perubat bagi marak ni. Adalah perubat dia. Perubat sakit ni ke apa? Bisakan jabini. Bisakan jabini. Dengan
As-Sakanjabi. Sakanjabi ni kalau hak kita yo royak nota kaki li bawah. Sakanjabi ni dia kata khalitun. Capure min khalin daripada cuka wa asalin dan menisai madu. Makna lagu mana? Kalau seorang ni ada penyakit demam kuning, kita panggil. Cara perubat dia ialah kita kena capu cukup dengan menisai madu. Boleh. Satu, au dia kata khalin wa sukarin dua. Ataupun dia kata capu cukup dengan gula. Ambil gula sikit, capu cukup, pucah. Tu cara perubat dia. Dek. Lepas tu dia kata wal kashkab, dia kata kashkab juga bisakan jabi. Lepas tu wal kashkab. Kashkab ni kalau kita nota kaki bawah lah. Dia kata kashkab ni ma'usyairi. Air gandum, air bali. Air gandum, air bali. Kena ada air bali, gandum bali. Jadi ni sabak betul semua. Kesihatan pun dia muduk kaji suruh kita minum air bali. Kalau betul tak? Sebab air bali ni dia banyak khasiat dia. Tapi jangan bubur gula sepengah kedai tu lah. Bubur sikit. Ataupun wayak kata nak air bali kos. Kalau pun senilnya, kalau buat ponok lah, beli-beli buat tek pun. Bali pun beli hak ting. Banyak pula ya ting. Bila kita rebuh air panas, kita boleh tersetaya bekok. Nara beli teh dia. Buat buah teh. Nara pula balik. Nara. Ni kena nak balik ni. Kena tak kena balik tu. Kalau tak kena balik nak lipat balik putih. Habis itu dah. Dia katakan bila orang sakit demam kuning, cara perubatnya kena minum gini. Air bali. Air perubahan gandum. Ataupun dengan cukup menisai tadi. Fala yahsulul yatagin. Fala jawab pada fala yahsulul buruk. Maka tidak hasillah oleh sembuh penyakit kuning tadi. Penyakit kuning demam. Illa bisti'malihim. Malaikat dengan guna kedua-dua. Sakan jabi dengan kashkab tadi. Cara nak siarnya kena guna. Maksud guna sini kau minum makan. Masuk guna sini minum makan kucak. Tapi ia semua. Kalau cukup kan, kalau kita bubur nisai madu, ia semua. Sabak kan, bila kita ngaji dalam lepak cukup. Ya maaf. Kita bubur nisai madu dalam cukup. Hak sebelum daripada jadi cukup lagi. Untuk apa? Untuk nak merasa kesedapan cukup tidak terlampau masak. Kita puja sini. Atau sudah jadi cukup dah ni. Kita pergi kedai. Kita beli bukan cukup orang dua acan ni. Tu cukup esik pun beli cukup ni. Putus orang tekuk minum. Beli cukup orang buat aku batal ni. Cukup ni poh cukup gapo. Ambil dia tu dah. Ambil nisai madu bubur sikit kucak. Kalau puasa terik doa kita kucak nisai madu. Kita buat tak kita bubur dia. Makan. Cukup. Tu boleh. Dia kata kan? Dia katanya karma duhiza rotlin bar bi ma mau nak baca tak boleh. Sebab bukan lugah dia ni. Lugah Farisi ni. Tamai nafuri nabasyada shidayi. Tak ada apa. Ini dia panggil lugah Farisi. Karmai duhizat rotlin babi mami tarmai nahuwi naba syada shidaji. Ada apa dah? Ya ada lagi dah tu dah. Ada lagi dah. Ada lagi dah. Ada dah. Karma duhiza rotlin bal bima atau bimai bukan begitu tulis. Tamai nakuri nabasyadat shidai. Dia goyak nota kaki bau. Bukali dia takut nak baca tak faham bukali. Dia pada doa dia.
Dia kata tarjamah hadzal baita. Menterjemah ini bait ini minal farisiyati, daripada luar Farisi. Kita faham kan? Faham. Imam Ghazali ni alim juga bahasa Farisi. Bahasa Farisi. Dia kata terjemah oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ada tak dia? Ada alit dia. Dia luar biasa juga dia. Walaupun tua tidur. Dia tak? Apa itu? Tak. Betul? Ya terjemah ke mana betul? Karmadu Hizari ni betul? Tu pesyuah betul sikit. Seandainya gitu. Lam takun linasiran nashwana idza lam tashraba. Gitu lah. Dia kata gini. Lau kilta. Kita duk muskil dah nak terjemah gapo. Kalau akala yakulu tu jadi kul. Kalau kita habis zu kata ni, dia kata menimah. Mana-mana berkail. Kala yakil kil. Begitu. Lau kilta. Jikalau timbanglah engkau al-faritlin akan 2000 kati. Itu betul tak? 2000 kati khomrin, 2000 kati arak. Mutimeh 2000 kati arak. Jawablah, lam takun nascaya tidak adalah engkau. Litasira supaya jadilah engkau nashwanan mabuk. Idza lam tashrab, apabila tidak engkau minum. Oh, sedap ayat ya orang. Betul tak? Tajai Imam Ghazali ni Uzak faham lagi? Tajai Imam Ghazali. Makna kan? Maknanya tu Firdaus. Kalau muduk timbel 2000 kati arak sekalipun kalau mu tak minum tak akan mampu. Buat timbel saja. Lau kilta al-farid li khamrin lam takun litasira nashwanan idza lam tashrab. Yalah. Muduk timbel cuma mana ribu-ribu kati mu tak akan mampu kalau mu tak minum. Yalah. Patu ya sandar kepada kita dah ni. Sandar kan tak? Muduk ngaji berapa ribu masalah pun kalau tak beramal tak jadi. Ya sandar syair tu dia sandar kok dulu. Iso ya betul tak? Ya sini tu. Ya sini ayat tu dah. Ya sini ayat kata orang duk timbel arak ni. Timbel botol-botol cuma mana. Gato-gato kati. Dia tak kena mabuk lagi tak minum. Supo lah orang mengaji. Tak ekat beli kitab, tak ekat tak dinding. Tapi kalau tahu amat tak jadi. Tajam. Ayat ya dalil, ayat ya. Sedap. Ayat ya dalil. Tapi mari luar Farisi ni tak reti ke dah. Luar Farisi sini. Dengar. Maknanya kalau kita bahas sini lah saya. Imam Ghazali besar anak murid dia ni, ketika anak murid yang nak kelik ni, dia suruh utama beramal ni hak ngaji. Sebab dia kadang-kadang kalau kita duduk belajar ponok dia, kita tak ada nak beramal lah. Sebab kita duduk kancing ngaji. Pagi petang siang malam, pagi petang malam ni, kita tak ada nak beramal. Supaya kita dulu, kita duduk ingat. Bukan nak wajah, tapi nak wajah kata, masa duduk ngaji dulu, kita tak terima sahabat tarekat kau-kau. Sebab kita takut bila terima ni, tak ada besok nak ngaji. Sebab kita pun, kita minat juga jenis ngaji ni. Tarekat kita ngaji. Tarekat kita lah betul. Tarekat kita ni ngaji. Kita tak terima. Lepas daripada kita nak buat sini, baru kita ambil roti adat. Baru kita ambil tarekat Satariyah. Dan lain-lain lebih kurang. Baru ambil. Belum ni kita tak ambil lah. Sebab kita takut tak ada masyhur dengan hak duk ngaji ke. Jadi bimbing kok. Jenis qasidah kata-kata undir sama teluh dah tu kita tak ambil langsung. Tapi nak kata lagu betul lah tengok situ. Tapi kita tengok bahas sini lah. Bahas pada Imam Ghazali besar. Dia besar ketika anak murid dia ni belajar dengan dia lama.
Tengok, bila belajar lama dah. So Allah bagi Ghazali kau. Cukup dah dengan ilmu yang aku ajar. Bila mu kelik ni mu kena beramal. Tu nak buat udara. Kelik ni kena beramal dah. Tak ada. Walau qara'ta ilma. Pada dulu deh. Wallah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa ana dah. Kuih dah. Kita kat kuih sikit okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nai, duduk dekat kuih dah tu. Allah Akbar. Baik.